Kilau danau menyilau mata, tempat putera menahan ikan. Lafaz bismillah pembuka kata, gelanggang bicara buku, saya mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani diucapkan kepada barisan pengurusi majlis. Barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Guru-guru dan rakan yang bertanding. Ustazah Basikal. Inilah buku yang akan saya kupas pada hari ini. Nama saya Aisyah Syahidah binti Muhammad Najmi Najib. Saya bersekolah di SK Felda Kemasul. Saya berumur 11 tahun. Kod sekolah saya CBA 0016. Sekolah saya merupakan sebuah sekolah luar bandar yang jaraknya 34 km dari Bandar Terian Pahang Darul Makmum. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ustazah. Hobi saya adalah membaca buku. Oleh itu, saya suka untuk mengkongsikan buku yang pernah saya baca. Dalam banyak-banyak buku yang saya baca, buku ini saya kategorikan antara buku terbaik. Buku ini ditulis oleh Ahmad Isa. Buku ini berharga RM35, mengandungi 300 halaman bercetak dan diterbitkan oleh Karangcraft. Melihat pada tajuk ini sahaja, saya sudah tertarik. Tambahan pula, buku ini mempunyai ilustrasi yang menarik. Buku ini bersaiz sederhana, tebal, sangat ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. Apabila saya selah halaman pertama sahaja, saya telah dapat melihat tanda tangan istimewa penulis iaitu Ahmad Isa dan isteri beliau iaitu Adila. Buku Ustazah Basikal, Jilid 1. Memang tidak asing lagi. Buku ini popular kerana mengisahkan kembar mustahil sepanjang suami isteri yang ingin ke Mekah melalui negara Malaysia, Thailand dan Myanmar dengan menaiki basikal. Buku yang saya baca ini dicetak pada tahun 2023, merupakan jilid 1. Buku Ustazah Basikal ini mendapat periktirafan sebagai buku bestseller kerana telah terjual sebanyak 39 naskah dengan jualan bernilai RM2.23. Ini menunjukkan bahawa buku ini bukan biasa-biasa. Penulis telah menyambung cerita mengembara ini dalam buku jilid 2 dan jilid 3. Ke beberapa negara yang lain yang dilalui sebelum beliau sampai ke Mekah. Kawan-kawan, kisah bermula apabila Ahmad Isa, seorang arkitek seni bina yang mempunyai minat pengembara, pertemuan dengan Michael yang berbasikal dari England membuat Ahmad Isa juga mengangan-angan untuk belia membara merata dunia. Suatu hari, Ahmad Isa menyuarakan impian untuk mengembara ke kota London kepada ibunya. Namun, ibunya meminta beliau berkahwin prasyarat sebelum keluar mengembara. Ahmad akhirnya dijodohkan dengan wanita pilihan ibunya, iaitu seorang ustazah Al-Quran yang tidak pernah keluar negara. Apatah lagi keluar negara dengan berbasikal. Ahmad Isa bertuah kerana dikurniakan dengan seorang isteri yang taat agama dan mempunyai minat yang serasi dengan beliau. Berbekalan wang RM1,900, Ahmad nekat meletakkan jawatan sebagai seorang arkitek dengan Adila nekat mengikut suaminya ke Mekah. Mereka keluar dari rumah sewa, menjual kereta dan memulakan pengembaraan dari Malaysia. Pelbagai ragam suka dan duka mereka lalui sepanjang perjalanan dari Malaysia menuju ke Thailand dan Myanmar. Pelbagai perkara ajaib dan tak masuk akal juga berlaku. Kuasa Allah mengatasi segalanya. Setiap hari dilalui dengan kesusahan. Allah tunjukkan kuasanya dalam buku Dalam buku ini, saya temui kata-kata Adila yang nampak sangat positif. Kata Ustazah Adila, apabila saya melihat sesuatu peristiwa yang terjadi dengan mata saya, tidak akan bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya akan terasa manis kerana dapat melihat nikmah bagi setiap kejadian. Contoh, orang akan kata kalau tayar basikal saya pancit. Ketika mengembara, saya akan kecewa, berasa penat, terpaksa seorang basikal jauh untuk mencari kedai basikal. Tetapi, jika saya pandang dari segi nikmahnya, saya dapat berehat daripada berkayuh dan berkenalan dengan penduduk kampung. Biasanya dalam keadaan begini, saya akan temui orang-orang yang berhati mulia. Kawan-kawan, pasti ingin merasai sama detik-detik mendebarkan setiap perjalanan kembara pasangan ini di setiap laluan
Jangan lepaskan peluang untuk memiliki buku ini di atas talian. Alang-alang kawasan belilah 3 buah sekaligus macam saya. Semoga dengan membaca buku ini, kawan-kawan boleh mendapat inspirasi dan motivasi untuk mengejar impian di dunia ini di samping melihat kebesaran Allah. Satu kata-kata hikmat dari Ahmad Isa. Nothing is possible. Allah Subhanahu Wa Taala always with you. Yang bermaksud, tiada yang mustahil. Allah Subhanahu Wa Taala ada bersama anda. Buku ini juga telah mendapat liputan meluas daripada pelbagai pihak seperti televisyen dan media sosial. Penulis telah menulis buku ini dengan bahasa yang santai dan mudah difahami. Setelah membaca buku Ustazah Basikal, buku ini telah memotivasikan saya untuk bercita-cita tinggi mengejar impian. Kini, saya faham, tiada yang mustahil. Kawan-kawan, ulasan saya sudah sampai ke hujung. Saya akhiri bicara buku ini dengan serangkap pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli pukat. Sekian bicara buku dari saya, semoga ia bermanfaat. Sekian, terima kasih.